Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV di mana viral, hot dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Bella. Selamat pengantin baru. Selamat. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Kita juga. Assalamualaikum. Selalu kita tengok live TikTok. How are you, ma'am? Masya Allah, tabarakallah. Hari ni tengok live. Live betul lah Kak Zila. Ha? Live depan mata. Ni live betul ni. Live depan mata. Betul lah dia kata tengah dating. Aduh. Bahaya kalau dating kat sini. Bahaya kalau dating kat sini. Saya jadi. Banyak kan? Ya betul. Kita Barulah sebab puas COVID. hati. Puas hati kita. Betul. Ha. Puas hati kita nampak depan mata. Kali betul lah Kak Zila. Betul lah. Itu saja respon dia. Dia orang punya reaction tu mahal. Reaction yang tak ada reaction. Ya. dia tak reaction berani yang lagi. senyap. Tak, dia orang tak berani lagi nak bagi reaction. Tak apa, kita doa yang baik-baik. Betul. Doa yang baik-baik. Doa tak ada masalah, alhamdulillah. Masya-Allah, Wadi. Mana baju raya Bella? Baru nak pilih. Ya. Ya, Adrian pernah pergi Johor? I think so. I think so. Johor? What about Muan? What haven't yet? Then you have to come down to Muar, Adrian. Okay. Then you Muar ask uncle to bring. has the best food in Malaysia. Best food. Yeah. Ha. Just that your mom doesn't know how to eat the Muar food lah. Just I don't eat anything. You know how to eat anything, but then you don't eat McDonald's. Yeah, but except for McDonald's. Except McDonald's lah. Very good. Ini Okay. you eat siput sedut? Yeah. Huh? You eat siput sedut? Yeah. Do you know what siput sedut is? I know it. It's a snail that you could eat. Ah. You know your mom doesn't know siput sedut? Is it Ya Allah, I can't. Your mom doesn't know how to eat siput sedut. There's one time that I ate siput sedut, and then it just suddenly get into my mouth without me chewing. Really? Yeah. But how do you eat siput sedut? You just take it and then you suck it, right? No, I suck it first. Yeah. And then if it's close to this, and then I take it out and I. Wah. You know how your mom eat siput sedut? Your mom take the siput and then your mom knock 3 times first. Want to say assalamualaikum and hello first. Okay, what was that? Minta maaf. Come Aiden. Jom. So this is the Dewan Negara. So that's how Dewan Rakyat. Come. Tak ada je bagi salam. Kau dia tadi. One is your favorite color, which is Tapi Bella kena ada sebelah. Allah. Okay. Jangan kacau itu lagi. Hati channel tu ni. Okay, sir. Apa sih tu? Officer. The blue and pink one. Terima kasih. Dia pun pilih dalam color tu. Memang kena lah. Tapi awak komen dia kata tak ada benda lagi. Ada dia kata save. The pink one is very nice. Only two one is pink. Two one is very nice. Bagus lah. Okay. Alhamdulillah. Very good. The very came to your office to hang over. Exactly. Anything new they say no, right? Dia back to back. They got 11 meetings in the place. Wow. This is for the first summit. The second one is even Trump comes in. Thank you. Okay. So bila dia dah siap. Tuan tu pala dulu. Apa terus? Dah habis.
Baik, terima kasih Datuk Seri. Ya bro, kita sini ya. Okay. Macam baik, kita masuk balik ke Dewan. Okey. Terima kasih semua. Why Bella look sad tak? Ya ke? No, I'm happy. Nampak sedih ke? Macam mana tu nampak sedih? Ya, betul. Actually betul lah nampak sini macam Nampak sedih. Okey je kan? Nian? Okey je. kenapa tanya ni? Sebab ni banyak tahu benda. Okay, tak apa. Tu nanti kita bincang tepi. Itu tadi yang lurus benar lah boleh tanya kan. Okay. Apalah. Betul, I setuju bila kata rehat tu. Sebab penat. Tu betul juga. Tak, okey je. Besok ada kerja pun malam. So, banyak yelah yang ada something pagi-pagi. Ada orang tu bertanya. Okey. Tapi cakap semua tempat dah pergi. Kan? Tak adalah semua tempat. Ya, kenapa tanya apa? Semua tempat dah pergi. Tapi hati Bella je belum pergi. Gembira you baca. Antara semua soalan je nak baca itu juga. Biar dia blushing seseorang-seorang Bella keluar frame jap. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah asal. Okay dah. Korang janganlah kacau dia. Nanti saya kena buang kerja. Kerja Kalau saya bodyguard tadi. Saya PA dia. Rohai, ada ilo-ilo, sangat cantik. Tapi saya faham, ramai kan komen kenapa tak ke Sabah kerana tiket penerbangan sangat mahal. Berapa mahal-mahal? Sangat mahal. Kalau nak bandingkan dengan ke Indonesia, kadang-kadang Indonesia lagi murah daripada ke Sabah. Ya kah? Ya kah? Bella tak beli tiket sendiri. Enggak bang. Okey, sebab saya selalu beli tiket untuk semua. Jadi saya nak tahu berapa harga tiket satu. Tapi itulah dilema Malaysia Airlines. Bila Malaysia Airlines dengan Singapura Airlines berpisah, Singapura berjaya untuk menangkap imajinasi pelancong-pelancong dunia kerana dia fokus on international airways. Dia dapat banyak all the most commercial airpaths. Malaysia kita terlalu fokus to cross subsidize di dalam Malaysia. Contoh flight ke kawasan pedalaman ke Sarawak. Yalah sebab kita nak tolong orang pedalaman Sarawak, tapi akhirnya kapal terbang tu mungkin boleh menjana pendapatan lebih tinggi kalau dia fly contohnya ke luar negara, tak dapat. So that's why Singapore Airlines became remarkably successful and rich. And Malaysia Airlines unfortunately did not. Tapi kita cross subsidize orang negara kita sendiri. So korang bacalah sejarah perpisahan Malaysia Airlines dan Singapore Airlines. Perfect.